Aku menggunakan rempah ayam madu instant. Ni dia. So aku nak ajar menggunakan rempah ayam madu ni. Berat dia 125 gram. Memang khas untuk seekor ayam. So kalau nak beli boleh tekan beg kuning. Harga dia RM10.50 je. So kalau kita nak gaul, kita boleh tabur je semua. Nak letak minyak sikit pun boleh, letak air pun boleh. Kalau tak letak pun tak apa, kita akan gaul sampai sebati. Lepas tu kita akan perap lah selama 1 jam ataupun lebih. Lagi lama lagi sedap. So bila dah perap tu kita boleh goreng ke bakar ke macam aku pilih untuk menggunakan air fryer. So aku guna 180 dan susu and selama 20 minit. So aku akan rasa lah macam mana rasa dia sedap ke tak. So tanpa kita nak membuang masa lagi, jom kita try makan. Sedap, dia punya ayam madu sangat sedap.